Aveta Nova 160 yang sebelum ni sangat-sangat popular di Malaysia. Jadi Aveta mengeluarkan satu model baru iaitu Aveta Nova 160 Signature Edition. Jadi inilah dia. Okey, apa yang terbaru pada Aveta Nova 160 Signature Edition? Okey, untuk kompartmen bawah seat Nova 160 SE ni lebih luas berbanding dengan Nova 160 yang lama, yang mana Nova 160 SE ni boleh memuatkan satu helmet. Features yang kedua yang diberikan oleh Aveta iaitu ABS depan dan belakang bersama dengan traction control system, yang mana kita boleh off dan on hanya menekankan satu button sahaja. Jadi untuk harga motor ni, hampa boleh beli dengan harga cash serendah RM8,488 on the road. Dan hampa boleh buat full loan, zero deposit, bulanan serendah RM278 sahaja. Untuk harga loan, zero deposit yang saya sebutkan tu, dah siap sekali dengan insurans first party, road tax percuma 1 tahun dan juga penghantaran percuma seluruh Semenanjung Malaysia. Jadi motor kita tengah ready stock untuk warna hijau dan juga warna biru. Jadi kalau hampa berminat, dokumen sangat mudah, IC depan belakang, slip gaji 1 bulan terkini sahaja. Yang paling penting, tak perlukan penjamin dan tak perlukan lesen pun untuk hampa apply motor ni. Untuk penyewa awam, kita akan bagi extra cashback RM100 kalau hampa apply motor ni dengan saya. Jadi kalau hampa berminat, hampa boleh tekan link dekat bio ataupun kontak nombor 016 211 8107. Bye bye, Assalamualaikum.